Okey, so hari ni 27 hari bulan 6 hari Sabtu. Kalau kita tengok keadaan kita sekarang ni, tengah berlakunya Majlis Apresiasi Kecemerlangan SMK Chores. So sekarang ni, jom kita tengok apa yang jadi dekat dalam. So, ayo. Nama saya En Zhen Xuan dari kelas 5 Delta. Lepas tu saya ambil aliran prinsip perakaman. Okey. Kalau boleh tahu SPM berapa A? SPM saya dapat 10A, 5A plus, 5A solid. Wow. Macam mana awak study? Kalau saya lepas akademik di sekolah, saya ada tuition lebih untuk 3 jam setiap hari. Lepas tu malam saya akan study sejarah sebab sejarah banyak kena hafal. Bagi awak, siapa individu yang sokong awak yang sampai awak boleh dapat tahap macam ni? Bagi saya, individu yang sokong saya ialah ibu saya dan ayah saya. Kenapa? Sebab mereka menggunakan duit bagi saya pergi tuition. Dan even saya tuition sampai lewat, saya pun, dia orang pun akan menyokong saya, memberikan sokongan dari segi emosi kepada saya sebagai panduan saya untuk terus belajar dalam sekolah menengah. Untuk adik-adik yang baru masuk sekolah, saya berharap agar adik-adik jangan saja bermain, boleh bermain dalam sekolah sebab kan sekolah kita bukan saja untuk belajar untuk akademik, kita ada untuk koko juga. Tapi akademik ni dia paling penting dalam sekolah menengah kita. So, sila baca banyak buku sikit, belajar banyak sikit. Masa belajar pun fokus sikit, tanya cukup soalan kalau ada yang tak faham. So apa perasaan bila terima anugerah ni? Perasaan saya rasa sangat gembira dan bangga. Apa rahsia kecemerlangan untuk dapat anugerah ni? Okay, so rasa kecemerlangan saya saya bersungguh-sungguh dan berdisiplin. Apa cabaran sepanjang belajar untuk SPM ni? Juga cabaran-cabaran sebagai SPM memang pengurusan masa sebab saya ada murid yang ambil 10 subjek. So dalam masa sepanjang pengajian ni saya kena macam mengurus masa untuk study untuk setiap subjek. Walaupun ada subjek yang macam mungkin lebih baik daripada yang lain, tapi subjek tu pun kena mementingkan. So memang yang paling penting ialah pengurusan masa bagi untuk saya, cabaran paling besar. Apa ucapan untuk cikgu-cikgu yang dah mengajar kamu? Saya memang kena mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu sebab mereka amat bersabar untuk mengajar saya dengan murid-murid lain dan mereka pun meluangkan banyak masa untuk memberikan latihan dan membuat kelas tambahan pada masa bebas. So memang banyak terima kasih untuk usaha cikgu-cikgu untuk memastikan kami untuk dapat keputusan cemerlang dan SPM. Saya juga kena mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa untuk sebab memberikan sokongan kepada saya sepanjang masa SPM. Mereka sangat mempercayai saya untuk mendapat keputusan cemerlang. So saya amat bangga dan gembira dengan ibu bapa saya. Terima kasih.